Okay guys, jom ikut saya pergi Ongkol malam ni. Kita pergi ronda-ronda di Damansara Specialist Hospital 2. Saya dipanggil untuk memeriksa satu pemeriksaan ekokardiografi seorang pesakit yang dimasukkan ke hospital kerana mengalami stroke. Beliau mempunyai darah tinggi dan high kolesterol. Sekarang berada di ward dan sedang menjalani pemeriksaan. Jadi doktor yang bertugas merasakan bahawa beliau memerlukan pemeriksaan jantung, maka satu ujian yang kita namakan ultrasound jantung ataupun echo dilakukan pada hari ini. Maka saya kini akan datang untuk review keputusan tersebut. Kejap, saya dengar macam ada bunyi tadi. Mungkin tidak perasaan saja. Jadi ini adalah echo beliau. Kita membuat beberapa ujian dan kita melihat bahawa beliau mempunyai jantung yang tebal. Jadi guys, pastikan anda mempunyai tekan darah yang normal, kerana tekan darah yang tinggi boleh membawa kepada masalah jantung, seperti jantung yang menebal dan bengkak, dan boleh membawa kepada lemah jantung. Okay guys, stay healthy. Good night.